Assalamualaikum, Ali Masto dekat sini. Lama dah saya tak buat vlog. Sebab antara sebab saya lama dah tak buat vlog sebab ni lah, dulu saya pakai kamera ni untuk buat vlog dan rakam lah banyak saya punya adventure dulu-dulu lah. Sampailah kamera ni barai lah. Ni dah rosak dah. Memang dah tak boleh charge pun tak boleh, nak on pun dah tak hidup lah. So kamera ni memang banyak lah kenangan dia. Dia ni kamera Insta360 Go 2. Go 2. Ni memang banyak kenangan lah daripada lepas PKP tu. Saya beli lepas PKP tu. Lepas tu pergi camping, pergi hiking, ada sekali tu pergi scuba, pergi diving. Memang banyak lah pakai kamera ni. Lepas tu dia rosak. Bila dah rosak tu saya memang jarang lah buat video vlog. Lepas tu saya busy kerja dan masa kamera ni rosak mungkin ada hikmah dia lah sebab awal tahun lepas saya ada pergi umrah. So masa umrah tu pun saya kurang record diri sendiri. Kalau kamera ni masih elok, rasa memang saya lagi banyak busy buat konten kot kan. Tapi bila kamera ni rosak, saya fokus umrah atau ibadah lah waktu tu. Tengok ni pun dah mengelupas lah. Tak tahu lah sebab kena air laut ke apa. Dia punya kamera ni elok lagi. Dia punya thumb ni kan, kapsul ni still elok lagi. Tapi dia punya casing ni dah charge dah tak boleh, dah tak hidup dah. Lepas tu bila yang ni rosak, yang ni tak boleh nak charge lah sebab dia pakai pin ni belakang ni. Lepas tu saya ingat memang saya tunggulah nak upgrade yang version baru. Sebab yang lepas yang ni dia keluar version baru. Dia keluar Insta360 Go 3S. Tu yang baru. Lepas tu yang latest lagi sekarang Insta360 Go Ultra. Yang Go Ultra tu bentuk dia petak. Yang Go 3S bentuk dia macam ni. So saya ingat nak beli yang Go 3S tu lah sebab bentuk dia macam sama, seakan-akan sama. Tapi bila saya buat research, rupanya bentuk dia dah lain dan charging pin dia ni dah beralih lah. So saya tak boleh pakai dah lah yang ni. Lepas tu survey saya dapat kamera yang saya pakai sekarang ni. Saya tengah record sekarang ni. Ni baru je beli, baru je sampai. Saya baru je record unboxing. Cuma dia punya apps dia tengah download firmware punya update. Dia nak update. So that's why saya sajalah nak test record. Kemudian dulu saya suka pakai kamera ni sebab dia waterproof, boleh masuk dalam air apa semua. And then dia punya mikrofon pun okey lah. Mikrofon dia okey. Lepas tu gambar dia memang super lah, memang best lah. Yang ni memang best antara kamera yang memang saya suka sangat-sangat lah. Beli memang tak menyesal beli. Cumanya yalah, lepas tu saya upgrade. Sekarang ni saya beli kamera yang jenama lain lah, bukan Insta360. Dia jenama pesaing dia, jenama lawan dia. Actually yang kamera ni memang salah satu yang saya sukanya ialah sebab dia ada macam ni kan, kita boleh mount dekat topi ataupun pakai magnetic dekat dada dia kan. Lepas tu kita tak kisahlah tunggang telanggang kita record macam mana pun, nanti bila dalam apps tu nanti kita boleh tentukan kita nak video tu jadi vertical ke horizontal. Dia tak kisah horizontal ke vertical ke petak ke. Cuma kelemahan kamera yang saya pakai sekarang ni, kalau kita record tegak je lah. Kalau kita nak horizontal, dia horizontal je. Landscape, portrait. Yang ni yang bagus ni, yang ni tak kisah record macam mana pun, nanti kita boleh decide kita nak yang macam yang untuk YouTube ke, untuk kalau portrait ni biasa untuk Facebook dengan TikTok lah. And then kalau kita ambil landscape ataupun horizontal macam ni untuk YouTube lah. Tapi yang kamera ni dia tak boleh. Kita kena decide dah, kita nak tegak ke kita nak melintang kan. Tapi dia ada beberapa kelebihan lah. Dia punya spek ni sama macam Insta360 Go Ultra yang petak, dia bentuk petak. Dia punya spek dia lebih kurang sama. Cumanya dia ada lebih dekat ni lah untuk vlog. Untuk vlog. Yang ni saya baru order kamera. Saya ada pre-order dia punya mic lah, mikrofon. Mikrofon tu dia wireless, boleh connect direct aja dengan kamera. Tak perlu nak pakai receiver ke apa. Dia boleh connect direct. Mikrofon tu tak sampai lagi sebab dia kena pre-order. Dia kata, seller kata dalam 14 hari dia akan sampai. So bila sampai tu memang syok lah. So kenapa saya beli kamera ni, sebab saya nak aktif balik buat vlog lah. Aktif balik nak buat vlog.
And then dia punya function pun lebih kurang macam ni, sama juga, thumb size juga. Thumb size, lepas tu dia waterproofing, lepas tu macam-macam lah. Dia punya function ada yang lebih kurang, ada yang boleh kita pakai lebih kurang macam ni jugalah. Tapi dia lebih kepada vlog. Lepas tu dia ada satu kita panggil apa ni, kita panggil ekosistem. dia ekosistem dia ada banyak produk. Tapi dia punya device tu, dia punya mount dia dengan mikrofon dia apa semua kita boleh pakai lah, across the device lah. And then dia punya flexibility tu banyak lah. Jadi that's why saya pilih untuk tukar kepada jenama yang baru ni. Kemudian in the future saya plan nak beli drone lah. That's why saya amat tertarik lah dengan idea ekosistem tu. Yang ni pun Insta360 ni pun ada juga, dia keluar drone baru, tapi drone dia sangat mahal. Memang di luar bajet saya lah. Saya tak tahu saya akan serius guna ataupun tidak. That's why saya pilih dia punya jenama lawan dia. Lepas tu yang tu InsyaAllah lah nanti kalau ada rezeki ada drone lah. And then walaupun kamera ni dia fix dia punya orientation dia, sama ada portrait ataupun landscape, tapi memang saya tengah fikir nak buat vlog untuk YouTube. Untuk YouTube, jadi kita perlu banyak gunakan horizontalnya video lah. Horizontalnya video, tapi same time mungkin saya akan cut buat video pendek-pendek untuk masuk dalam Facebook dengan TikTok. Takat ni saya punya media sosial yang alhamdulillah lah yang monetize, Facebook dengan TikTok lah. YouTube saya tak berapa aktif sangat. Cuma saya ingat tahun ni lah saya nak try start aktif dekat YouTube lah untuk buat vlog. And then saya dah plan tahun ni memang saya nak aktif balik adventure macam dulu. Banyak pergi camping, ada pergi hiking, tapi lebih kepada fokus secara family lah. Kalau pergi hiking pun dengan anak-anak kecil saya 3 orang tu, pergi camping, pergi mandi sungai ke apa ke. And then ada lagi lah saya tengah plan lah nak buat, mungkin saya nak aktif dalam tahun ni lah. Kemudian ada lah di samping tu ada buat review produk sikit. That's why saya pilih, actually saya tak plan pun nak beli, tapi disebabkan hari tu ada offer, that's why saya terus grab lah. Sebab memang harga dia sangat-sangat murah lepas tu. Masa tu lah harga dia sangat-sangat murah. Yang ni pun saya beli direct dengan dia punya brand punya official seller lah. So ni saya nak test dia punya quality video. Ini pun gelap sikit. Cuma mic saya tak dapat nak test, tapi nanti insyaAllah saya dah record dia punya unboxing. Mungkin saya akan buat review lah, tapi saya kena pergi camping ke mana, dan saya boleh buat review lah. Okay, so apa-apa stay tune. Terima kasih kerana follow saya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Saya Ali Mastur.